Masa ayah sakit tak nak pula berbahagi tugas menjaga. Bila bak harta ikut pula bahagian masing-masing. Cuba bak menjaga dibahagi ikut bahagian masing-masing. Kebanyakannya macam tu. Tapi betul lah ni ujian. Betul-betul saya setujulah. Bila buat harta semua orang nak ikut dia punya bahagian macam mana ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia. Tapi bila tanggungjawab tu ramai orang abaikan. Sebab tu ni ujian lah kat kita. Sebab tak apalah itu ada bahagian masing-masing lah. Cuma siapa yang ada apa jaga mak ayah ni saya doakan supaya dimurahkan rezeki dan dilimpahkan kebaikan pada yang jagalah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala lah. Sebab nak jaga orang tua ni bukannya mudah lah. Sebab dengan cerita sebab saya pun tak lalui proses tu. Yang lalui tu mungkin dia lebih faham lah. Tapi apapun saya ucapkan uh, semoga dimurahkan rezeki dan di apa diberkatilah hidup ni insya-Allah. Sebab jaga orang tua kan.